Hello, happy Thursday, 24th April. Yeah, I just woke up like around 12-ish. Midnight. And yep, I nak sampaikan pesanan pada rakyat. I kan Ketua Perdana Menteri kan. I nak sampaikan pesanan pada rakyat supaya tak menjolok idea untuk ditiru. Faham? Kenapa tak tanya God, bagilah aku idea kan? Ini menjolok idea rakyat lah apa untuk naikkan BN contoh dia kan? Kan? Memanglah menjolok idea maksudnya orang tu berbuah, betul tak? Orang yang dia nak jolok tu berbuah. Jadi kena dijolok lah apa semua. Tapi jangan sampai dia nak meniru. Kalau dia ketua pasukan BN contoh dia, tak kira lah area mana, area Sungai Long ke, area Chowkit ke, area Bukit Batu ke kan. Bukit Batu Bakri kan, Bukit Batu ada dua so far. Satu Felda Bukit Batu dekat Kulai Johor kan. Sempang Jeram pun ada satu kat Perak. Ni Sempang Jeram Bakri. Sempang Jeram Bakri Muar. Okey. Akak sebut kawasan kecil-kecil lah. Akak kan Ketua Perdana Menteri yang main kawasan kecil-kecil kan. Suruh main kecil-kecil dulu. Betul tak? Jadi tapi Ketua Perdana Menteri dia main area kecil-kecil. Sebab kalau Ketua Perdana Menteri tak check on area kecil-kecil ni, kita tak tahu. Kita just check KLCC je kan. Jadi tak tahu apa pembangunan dekat Witex Parade Muar ke apa. Faham tak? The Store ke apa kan. Kawasan pembangunan kecil-kecil